Assalamualaikum. Kami daripada Sekolah Menengah Raja Tun Nazrin Shah. Saya, Kurator Inajiha, sebagai peserta yang pertama akan menerangkan bahan-bahan dalam peti pertolongan cemas. Saya Damia Azahra sebagai peserta kedua akan menerangkan cara balutan bagi kecederaan di kepala. Saya, Haifah Naziha, sebagai peserta yang ketiga akan menerangkan cara balutan kecederaan di bahagian lengan. Saya Nur Asma, peserta yang keempat akan menerangkan pasal DRABC. Baiklah, antara bahan-bahannya ialah alkohol swab, Dettol, minyak angin, antiseptik, pembalut, kain kasar, kapas dan juga plaster. Seterusnya bagi kecederaan di kepala, kita akan menggunakan ikatan buku sila, iaitu kanan atas kiri dan kiri atas kanan. Seterusnya kemaskan. Selesai. Seterusnya, cara balutan di bahagian lengan. Letakkan kain anduh di bawah lengan mangsa dan bawa naik ke atas. Dan ikat menggunakan buku sila. Kemudian, kemaskan di bahagian kiri dan kanan. Dan selesai. Seterusnya saya akan terangkan pasal DRABC, D, danger, iaitu tengok persekitaran mangsa. R, respon, iaitu respon sama ada mangsa respon atau tidak. Ya. Kalau mangsa tidak respon, boleh call ambulans. A, iaitu arrest, laluan pernafasan. B, breathing, iaitu pernafasan. C, circulation, iaitu nadi mangsa. Kalau tak ada nadi, boleh buat CPR. Okey, itu sahaja bagi DRABC. Sekian dari kami. Bye!